tu kita masa present tu kita present di tingkat 13 menara UiTM. Masa tu di UiTM lift tu sendiri ada orang tampal Ayatul Kursi, tak tahulah gangguan di tingkat mana kan. Ada kacau. Sekarang kelas malam ni nak pergi toilet tu agak scary sebab dia macam berangin kan. Toilet tu terbuka, lepas tu nanti kau tengah memerut ke apa semua, tiba macam toilet atas tu macam terbuka ni, kau ada buat apa kat bawah tu kan. Tambah pula kan kau tengah duduk memerut tu, yang tu jebon betina pula, malulah kau kan. Okay, masa presentation tu berjalan lancar, alhamdulillah. Diorang scary, takut, especially budak-budak perempuan. Sebenarnya kita orang pun tak berani sangat kan, tingkat 13 kan. Lepas tu dah malam, presentation tu malam. Sebelum tu nak buat tu pun video tu macam ada masalah kan. Tak boleh second day kita boleh present. Macam saya pernah cerita video sebelum tu kan. Lepas tu tak tahulah siapa lah dia, lecturer tu sendiri kata saya tak boleh ni, saya seram lah, saya keluar. Dia pun lecturer tu semua pun keluar. Bila present tu kita record, kita lah CD, kita buat video kan. Tak tahulah siapa lah, dia pergi hempas pintu kelas tu kan, menjerit-jerit dia orang tu. Balik tu semua risau, seram. Nak turun lift pun takut kan. Padahal kita orang sendiri pun yang present ni pun bukan berani sangat pun. Macam tu lah.